Hati-hati dengan 3 tawaran emas ini. Emas secara asasnya ialah emas fizikal. Kita bagi duit dan kita boleh keluarkan item emas secara fizikal. Hati-hati kalau ada mana-mana syarikat yang menawarkan 3 perkara ini. Yang pertama, dapat keuntungan setiap bulan. Emas tidak ada dividen sama ada tahunan ataupun bulanan seperti ASB dan tabung haji. Yang kedua, beli emas beribu-ribu. Tapi nak keluarkan sekeping 1 gram pun sangat susah. Mengambil masa berbulan-bulan, masih lagi tak dapat emasnya. Mungkin syarikat tersebut sebenarnya hanya menjual nombor berdasarkan emas, tetapi bukannya emas yang sebenar. Dan yang terakhir, beli emas. Tapi kalau nak untung lebih, kena pajak. Ini dah terus terpesong konsepnya. Pajak emas sebenarnya kita hutang bercagarkan emas. Beli emas dah untung, tapi pergi pajak pula. Sebenarnya teknik ini merisikokan kita. Yang confirm untung bila kita pergi pajak emas ialah ejen-ejen emas, bukannya kita. Kalau betul-betul ada pajak emas untuk jadi kaya, kedai emas dah lama dah buat. Jadi tuan-puan, konsep yang betul ialah beli emas fizikal, kekayaan berada di dalam tangan kita sendiri. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh tengok pin video tutorial di profil saya. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.